Apa? Ni. Wah. Hujan, air tinggi. Mana yang lain jatinya? Hilang. Ini satu je? Tenggelam kot. Serius? Ada yang tenggelam. Tak tahu? Tinggal ni, ini patutnya lagi tenggelam. Yang meja tu ada. Tengok, jadi apa mejanya. Melengkung. Lah yang tengah. Dia melengkung. Ni yang kita akan jawab untuk hari ni. Kalau bila rosak barang tu, ruginya bukan sikit. Dia macam tu. Tapi tengok ada pecah ketak. Sebab tu, sebenarnya jati ni lagi mudah bila kita buat perabot tu, dia tipis. Dia lagi tak mudah nak melengkung ataupun rosak. Tu tebal tu. Bila kayu tebal ni sebenarnya lagi problem. Kadang-kadang orang fikir bila buat sesuatu, tebal dia lagi kuat lah kononnya. Kuat memang kuat, tapi dia lebih kalah kepada matahari ke, basah ke, macam-macam lah faktor. Sebab tu kalau perasan meja kadang-kadang banyak tipis. Tapi dia tahan. Cuma kadang-kadang dia kalah dengan matahari ataupun cantuman. Tapi bila buat tebal, memang dia kuat. Cuma dia boleh itulah kadang-kadang melengkung. Itu lagi. Tapi tengok juga bergantung pada first kita buat kayu tu, contoh kita tipis-tipiskan, kita keringkan berapa lama dan tengok jenis kayu. Yang tu melengkung tu Sulawesi. Yang tipikit tak melengkung. Yang kampung sikit dia. Yang Sulawesi yang tebal. Sulawesi bukan kayu murah. Okey lah. Tapi melengkung. Nanti kita tengok satu-satu.